Aku nak ceritakan proses pembuatan keripik pisang. Okey. So ini pokok pisang. Pisang kita tanam lah Ni pisang Raja Talun. Memang sedap, manis, lemak kalau buat keripik memang padu. Ni bukan lain topik, ni durian. So ni pisang. Bila dia masak, belum masak lah, dia separuh masak lah, hijau-hijau, sedap rangup isi dia. So kita akan terus potong. So kita nak share proses pembukaan. Ni tangan. Kita cuci, buka, cuci. Okey, rendam dengan air garam. Kemudian kita goreng. Guna high pressure punya dapur. Dapur Shopee. Alah, kuali ni pun betul. Kuali dari Fan. So kemudian kita tapis minyak lebihan. Betul tak kilo satu Sini. Dan kita packing. Bersama dengan silika gel untuk dikekal rangup. Kekal kering. Yes, rangup dengan patch ni. Suara lagi. Ada banyak lagi. Yeah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni berapa hari bulan lah? 1 je hari ni. 1 bulan 10 1 bulan 10. So hari last aku kat kampung. Tu bos tengah settlekan pisang mas kot ni kan. Pisang mas kan. So dia tengah settlekan. So actually aku dah settle lah program. Tak dapat lama lah sebab ada hal-hal tertentu. So aku nak update lah keadaan selepas rawatan pokok-pokok durian ni. Jom, let's go. Yang ni hari tu bulan lepas ke 2 bulan lepas musangking. So aku tanam sepenuh wife aku punya lah. So dia minat musangking, aku tak berapa sangat. Sebab musangking ni dia nak jaga dia memang mencabar. Tapi alhamdulillah pokok sihat, hijau. Pucuk pun dah keluar dah, besar-besar pucuk dia. So dengan cara yang betul insya-Allah. Okay, jom let's go. Varian yang next Kim Hong pun sama juga, pucuk besar-besar. Selepas perawatan lah. So aku buat pengemburan tanah, baja, stakal G. Alhamdulillah, insya-Allah lah. So kalau perawatan yang betul insya-Allah. Okay. Ini next variant. Aku pun tak ingat lah ni variant apa tu pokoknya. Tapi dah tumbuh juga. Masa dulu kecil anak pakai parat ni je. Sekarang tinggi lah. Yang ni memang idola lah. Ini memang idola. Daripada dulu aku memang jaga bagai menatang minyak yang penuh. Macam anak, macam bayi kata. Ini pokok IOI. Variant biasa je, tak adalah orang kata premium sangat lah untuk kalau kata IOI ni. Zaman dulu, satu ketika dulu IOI memang pernah meletup lah. Harganya sampai 30 ke 50 sekilo dulu. Tapi sekarang harga dah jatuh sebab kita dah banyak varian-varian baru yang dah masuk dekat Malaysia. So ni aku jaga dia sebabkan dia ni special sikit. Aku pernah cerita dulu, dia pernah keluar dekat mimpi aku dulu. So aku pernah ambil gambar bapak aku kat sini, aku kat sini tengah pegang pokok ni. So gambar tu gambar yang dah keluar kat mimpi aku. So aku bayangkan, aku suruh wife aku ambil gambar tu, replicate. Sebab dia keluar kat mimpi aku yang tentang pokok ni. Special sikit. Aku tak tahu apa maksud mimpi tu. Wallahualam. Tapi just aku jaga dia betul sebab mungkin ada sebalik maksud mimpi tu. Pokok alhamdulillah tinggi, cantik, membesar. Atas tu aku baru pangkas. Dia sebenarnya tinggi tau. Takat ni aku potong sebab kita nak fokuskan pembesaran batang utama dan juga batang cabang ke tepi ni. Tu pasal kita buat antara cara dia lah. Banyak macam-macam teknik ada. So pemangkasan sikit-sikit, mana-mana orang kata pucuk-pucuk air itu kita buang. Lepas tu lakukan pengemburan tanah
keliling, dan baru kita tutup dengan baja. Dan Stakel G juga. Stakel G ni untuk kita panggil nama dia denatufuran, generic name dia, untuk mengelakkan masalah-masalah daripada serangga. Dia senang cerita insektisida. Okay, let's go, jom kita pusing lagi. Hari tu ada tertanya-tanya lah, dia orang cakap dengan aku, apa tu, pondok ke Bik? So actually basically ni layout rumah, kita pondok lah, mak ayah aku buat. So ni adalah basic rumah macam biasa, boleh parking macam-macam. So dia berada di dalam tau, di dalam kebun, di dalam kebun. So kat sini macam-macam, ada pokok durian tua. Aku tak tahu sebab masa beli tanah ni, mak ayah kata pokok ni pun dah berusia 25 ke 30 tahun dia kata. So pokok pun dah meninggi tinggi. So di antaranya adalah pokok kebun getah. So that's why pokoknya meninggi langitnya ni, sebab dia bersaing. Kita tak tahu varian buah tu, kecuali dia buah gugur, kita buka baru tahu apa varian buah tu. Tapi sesetengah pokok yang dah berbuah kita dah kenal pastilah apa varian-varian tu lah. So inilah kelilingnya. So dia kat luar tu dia ada highway nak ke arah ke Jementah, ke Tangkak. Just nice lah kawasan ni. Okay. So hari tu kata apa, sepupu aku lah, dia tolong sikit untuk carikan benih bantuan daripada MARDI lah. So MARDI ni ialah Malaysian Agriculture Research Development Institute kot, tak silap aku lah. So diorang ni ada buat variant sendiri yang dipanggilkan MDUR 88. Sekarang dia dah rebranding, nama dia adalah MARDI Super, MS MARDI Super. So diorang dah rebranding untuk naikkan nama dan market buah tersebut lah. Okay. So durian ni dia bergantung kepada market sebenarnya juga. So bila market tinggi, harga akan lebih tinggi lah. So ni adalah M288, baka M288 yang dapat daripada bantuan lah. So yang tu lain, yang ni beli sendiri. Yang ni kita panggil dia variant kayangan. Sekilo buah 180, 120. So ni adalah Tupai King, okay. Alright. Ni sajalah, nak tambah top-top ada orang Imperium tu je. Okay. So actually dalam kebun ni dia ada banyak department tau. Boleh katakan macam department lah. Kalau kat hospital tu emergency department, ada CSSD, ada operation theater. So kat kebun aku ni pun dia ada beberapa department. So yang ni aku boleh katakan dia adalah department nenas. Nenas apa aku tak pasti, ke tanya balik bapak aku. So nenas ni memang sangat kompatibel kat sini. Nenas dan pisang sangat kompatibel kat sini. Tanah ni memang best lah. Seramat ni adalah tanah anugerah. So untuk pisang dan nenas memang cepat. Walaupun tak baja memang dia tumbuh. So ni department lain ni kita panggil dia nenas dan juga pisang. Dan kita orang translatekan juga dengan apa nama, kita panggil lada. Tapi lada ni pedas gila. So tanam banyak bagi pada orang je lah. Aku tak adalah makan sangat pedas-pedas. Kalau kau tengok, gemuk-gemuk kan. Tu ada lagi bunga-bunga lagi tu. Ni korang tengok. Gila. Kalau siapa tengok, geram lah. Memang geram. So siapa yang datang rumah tu, kadang mak ayah aku suruh nak pergi belakang ambil petik lada. Banyak. Kadang hari tu dapat sampai 2 kilo lada. So tanah dia menjadi, alhamdulillah. Ni department. Dia ada 3 jenis variant spesies ini. So dia ada 4 lah, termasuk durian lah. So durian, lada, pisang, bawah sana tu nenas. Yang terkilir-kilir ni abang-abang dia lah, pokok-pokok tua lah. Okay, alright. So hari tu bapak aku dia tanam sikit-sikit lah pokok MARDI Super ni kan. So dia tanam, kita orang nak buatkan macam sepadan lah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sana. So sepadan kepada kebun sebelah lah. Kebun sebelah ni tak tahulah ada yang usaha atau tidak. Aku so far nampak belukar je, tak nampak pula orang owner yang usahakan. So kita orang plan nak sulam pokok-pokok tua ni. Nanti besok kita akan bunuh dia, buang dia. So masa ni kita simpan sebab nak bagi dia teduh.
So kita tanam sebaris sebagai marking lah, boleh kata marking. So sepadan kepada kebun sebelah. Itu dia. Ni pun sepadan lah. Sebelah tu Cik Khalid, kita orang punya jiran Cik Khalid. Dia DSP tau, Deputy Superintendent tau. Pegawai tau, pegang satu balai boleh segala ikut kan. So sebelah ni dia banyak tanam kelapa. Ini pun sepadan juga. Okay, jiran aku tu, nampak dah tua-tua pun masih sihat. Tu orang cakap duit, harta belakang cerita, tapi nilai kesihatan, dia kata. Dia baru cakap borak dengan aku tadi, nilai kesihatan tu penting. Kita duit boleh cari kan, kena nombor boleh kaya, 24 jam boleh kaya, tapi nilai kesihatan anugerah. Okey, balik kepada topik kita, cik. Ceramah bebas lagu. So ni kita panggil dia department durian premium ya. Aku cakap dia department durian premium. Kenapa aku cakap durian premium? Dekat sini kami akan fokuskan varian-varian premium. Contohnya yang akan prospek akan datang yang sorry bising belakang dah Cik Khalid tengah potong rumput. So ini adalah pokok tupai king. Antara prospek akan datang lah, yang orang tengah viral sekarang, tupai king kan. So ini prospek akan datang lah. So kita akan bagi kawasan ni durian premium. Pokok ni yalah, siapa cakap kata senang nak jaga durian. Kau tengok dah besar macam ni pun ada serangan. Kau tengok. So kita baru rawat dia lah. Aku pun baru letakkan rawatan lah. Kulat dan sebagainya, racun kulat dan sebagainya. Okay. Okay, so bersebelahan dengan kawasan durian premium ni, dia ada department pisang mesti ada. Sebab sini pisang ni kita boleh ibaratkan sebagai tanaman kontan. So pisang ni dia akan berbuah cepat sikit. Buah tak buah lah, hampir setahun jugalah kan. Kalau push baja pun mungkin boleh cepat sikit lah, 11-10 bulan kan. So dia boleh jadikan sebagai tanaman kontan. Kenapa? Aku cakap sebab pijanan Raja Talun ni dia daripada Indonesia tau. Dia bakar daripada Indonesia. Memang sangat manis, sedap, lemak. Kalau buat keripik memang sur aku cakap. So dia agak mahal sikit lah kan, ada harga lah kalau buat keripik. Tapi mak ayah aku dia jual sambil bersedekah lah. So satu balang tu dia boleh jual 10 ke 12 ringgit je. 12 ringgit lah buat masa sekarang harga dia. Balang besar dia jual 22. Siapa nak bagi lah setengah kilo punya keripik, setengah kilo 0.5 500 gram lah siap balang, kau boleh dapat dengan harga 22. Aku boleh bet kat mana kedai boleh jual satu plastik kecil macam ni kali ni, itu je dah RM5. So kata berniaga sambil bersedekah saja, nak buat kata apa, suka-suka lah. So sebelah dia department cempedak. So ni kita panggil cempedak king. King pula, champion, cempedak champion. So ada beberapa lah, 1, 2, 3, 4, ada lagi al belakang, ada 6 kat silap. So ni cempedak champion. Harga dia biasa je, tapi sebab dia besar, memang best. So sebelah tu kita buat tanaman kontan lah, macam aku cakap. Nak tunggu cempedak ni berbuah lambat. So kita tanam dulu pisang. By the time baja dulu dapat, so dia akan buah dulu. Dapatlah kata ROI, kata bahasa dalam sistem bisnes, ROI, return of investment dulu. So boleh lah kata lepas lah duit baja kan, duit peluh keringat mak ayah aku kan. Dapatlah makan ayam, nasi ayam chicken rice shop. Bapak aku itu dia tak ada suka betul chicken rice shop. Aku mention chicken rice shop tadi. Aku tak di sponsor pun oleh chicken rice shop. Nanti orang cakap aku sponsor lah. Okay, jom guys, let's go. So sajalah aku, sorry lah suara mengah sikit lah, sebab jalan jauh kawasan ni. Okay, aku just nak update jugalah masa hasil hari tu aku kawinkan pokok lah. Tapi performance dia tak berapa memberangsangkan lah. Tapi batang alhamdulillah lah besar lah. Tengok cantuman ni kan, dengan pokok pokok asal dengan memang cantik. Tapi masalahnya sekarang aku tak tahu lah apa masalah, banyak serangan lah pokok ni.
Tapi aku tak berharap sangat lah. Just aku suka nak ambil pengalaman untuk mendapatkan feel macam mana nak dapat cantuman. Ni jangan marah aku bukan solap daripada IJN Cerita dia sekarang benda ni orang salah print, mesin salah print. So dia orang terprint banyak, mesin rosak. Dia orang print keluar banyak tapi nama orang yang sama. So aku tak nak benda ni bazir. Dia orang pun buang, so aku kutip lah. Aku buatlah tampal untuk nama. Tak stiker depan ni nama pokok ni. So aku lupa nama pokok ni. Tak, kau jangan cakap aku songlap lah. Benda ni dia dah buang, so aku ambil je. Sorry lah aku tak suka bazir ni orang. Okay, so ni M-Dur ataupun Mardi Super. Ni sama. Yang ni semua pokok-pokok kampung lah. Tak tahu lagi varian apa. Tapi buah dia boleh appreciate lah. Sedap juga. Okay, alright, jom. Okay, ni just nak topak-topak cerita sikit lah. Kau nampak ni. Ni semalam bapak aku dia ada buatlah unggun api sana lah untuk yelah bakar-bakar dan ada hati-hati kan. Tapi ingat, kalau korang yang ada tanah ataupun kebun ke ataupun rumah sekalipun, waktu musim panas, pokok-pokok ni, maksudnya rumput-rumput ni mengering, make sure jangan bakar. Pantau lah. Kalau tidak, tengok macam ni. Nasib baik dia tak melarat rezeki lah. Mungkin bapak aku dia ada penjaga dia kot. Dia potong sampai takat ni je. So penjaga tu dah matikan dah sini. Sana pun sama. Dia matikan takat tu je. Tak adalah aku gerau ya. So nasib baik lah. Tak melarat. Kalau melarat sampai belakang nangis kan. Aduh. Tak apalah, itu pengajaran lah untuk kami. So bagus juga, dia dah lapar kan. Tak payahlah aku nak tebas. Bapak aku cakap, oh sini ada ruang lah, boleh tanam satu lagi sini. Tu lah orangnya. Nampak kau nampak askar tu. Kau nampak parang kau macam-macam lah. Ini orang tak kosong ini orang tak kosong. Okay, alright. So aku rasa tu je lah takat ni aku nak update. Ada buai kat sini kita duduk jap. So aku rasa takat tu je lah update untuk vlog aku kali ni. InsyaAllah doakan kami, kesihatan kami sekeluarga, mak ayah aku, isteri aku, adik keluarga aku, mak mertua aku, bapa mertua aku, semualah family aku lah senang cerita. Semoga kami dalam keadaan sihat selalu. So kita boleh usahakan kebun ni ada rezeki, mungkin rezeki korang boleh merasa. Semua rasa ni aku just update ni je lah, pokok sajalah, buah tak ada. Update pun kerepek pisang tu je lah. Itu je. Harap-harap dapat input dan dapat semangat untuk korang-korang sana yang kat luar yang nak berkebun, yang nak merasai, belum ada rezeki lagi, tak apa, insyaAllah boleh usaha kan. So akan datang, cuba boleh kita kata mak ayah kata berbudi dengan tanah, insyaAllah. Okay, bye bye.